pelik betul lah. Ni kali kedua aku kena dengan Borgon ni. Tanya kenapa. Sekali ada lock dah. Duduk dekat dengan Abang Bok YP pun sama. Abang Bok YP pun sama, jiran sekampung aku. Dan nak umrah aku kan pergi dalam 20 hari bulan 8. Biasanya kalau video tang markas ni atas jalan je yang banyak. Nak tengok apa cerita geng-geng Pening ni. Geng-geng Pening. Geng-geng Pening dah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang kat situ. Bismillah. Cip Eddie tengah tunggu aku dekat Petron. Aku tak boleh lah. Aku risau orang tunggu aku. Sebab kadang-kadang aku ni kalut, semua benda tinggal. So yes, Alhamdulillah, aku dah berpindah ke rumah baru. Assalamualaikum channel. Welcome back to my guys. Masih lagi tengah bernyawa disebabkan oleh rumah baru tu. Aku sebenarnya belum 100% lagi get into the scene lah. Maknanya dengan konten tak ke mana, dengan recording tak ke mana, shoot semua. Aduh, pening lagi lah. Sebab internet aku pun tak betul, kadang-kadang okey, kadang tak okey. And now aku dah berpindah rumah baru ni kan, kena biasakan dulu. Biasakan daripada segi dia punya keselesaan. Yes, editing aku punya PC semua dah siap dah upgrade. Tak adalah upgrade, dah tukar dia punya LCD. Aku tekan mounting. Alamak, ada Borgon lah. Aku dah tak clip helmet. Kenapa kat sini selalu ada Borgon? Aku pelik betul lah. Ni kali kedua aku kena dengan Borgon ni. Tanya kenapa. Cik, masih. Kenapa suka sangat buat sini? Pelik. Sekali ada lock dah. Jom sekejap. Hari tu aku kena tahan. Tak tahu, saja tengok motor cakap, alah, nak kena buka lesen pun semua kan. Nak tengok motor sudah. Ha? Saya influencer. Influencer lah sangat. Diorang apa cerita Pening? Tak tahu. Ambil WhatsApp pun tak reply. Jom lah, datang dulu terus. Bismillah. So kita ada jiran kita. Lepas ni pergi markas kita dengan Cik Adi. Ya, jiran sebelah kampung. Senang sikit ada member. Kalau ada member dia bukan apa tau. Ada member dia senang nak balik, senang nak pergi. Nak balik dia ada alasan. Nak balik lah, jom balik. Kalau seorang-seorang kau malas nak balik. Kalau ada kawan dia, jom lah balik. Macam tu kan, dia balik sekali. Kalau aku dulu seorang duduk Maluri tu, memang aku seorang je menghala ke sana, aku susah sikit nak balik awal. Sekarang ni senang. Kalau nak balik mesti dia follow. Tak pun kalau dia balik aku follow. Macam tu lah. Jadi ada alasan lah lepas ni. Kalau kita nak balik cepat, ada member. Tapi aku risau kita balik dua-dua tak nak balik lagi. Itu nama dia pisang lah. Jadi aku duduk dekat area Ampang ni, yang tahu-tahulah. Duduk dekat dengan Abang Bok YP pun sama. Abang Bok YP pun sama, jiran sekampung aku. Jiran kampung sebelah lah kan. So kita dekat lah. Tapi tak pernah pergi event sekalipun. Biasanya jumpa kat event saja. Sebab Abang Bob ni dia punya timing tu dia nak cepat. Contoh event pukul 10, pukul 9 dia dah ada kat sana dah. Dia kata dia nak relax, dia nak ready tu semua kan. Aku faham je. Tapi tu lah, aku kalau aku punya event pukul 10 lah aku sampai. Sebab event pun selalu kena sidai kan. Pukul 10, 10.30, 11 barulah siap nak prepare event. Barulah media-media datang dan sebagainya. So malam ni kita akan ke markas. Kenapa aku buat video? Memang aku selalu buat video lah. Editing aku ke laut lagi sekarang ni. Tak ada masa sangat nak kemas rumah lah, nak buat doa selamat lah. Aku akan pergi umrah 20 hari bulan nanti. Nak kena readykan pasport dan sebagainya. Pasport aku ada, pasport anak aku dengan wife aku lah. Duit lagi satu hal. Dan umrah aku akan pergi dalam 20 hari bulan 8. Tolonglah doakan aku, semoga umrah dimabrurkan. InsyaAllah. Ini yang kali kedua lah aku pergi umrah. Dulu 4 tahun lepas, 5 tahun lepas aku nak pergi dengan arwah
Pak mertua aku dah meninggal pun dia, innalillah. Dan kali ni aku dengan mak mertua dan adik ipar. Jadi jom kita akan ke markas lah. Aku nak beli kopi lah. Tak kena kopi lagi hari ni. Ini kena Americano Ice tu. Padu juga ni kalau kena Americano Ice. Tapi tak tahu dia buka ke tak. Biasanya kalau video tang markas ni, atas jalan je yang banyak. Dekat markas tak banyak pun. Sebab apa? Sebab aku buat live dekat markas. Aku jadi ni lah kan, jadi host lah dekat aku punya platform lah, TikTok, Shazon Vlog. Dan kalau korang berkesempatan Jumaat malam Sabtu, biasanya jarang lah aku tak live. Biasanya memang aku live lah. Minggu lepas je tak live sebab hujan dan tak ramai yang turun markas. Jadi tapi aku turun je. Cumanya tak ramai, dalam 4, 5, 6 orang macam tu. Nak buat live lah benda pula kan. Lagi best kalau kita bersembang macam tu lah. Nak tengok apa cerita geng-geng Pening ni. Kata nak datang geng Pening, beberapa orang lah, aku tak tahulah berapa. Beli kopi jap. Beli kopi tepi. Tak masuk gear tu, tak masuk gear. Kau ingat aku tak dengar. Kopiak kejap. Americano Ice satu. Assalamualaikum. Few moments later. Tu dia ais Americano di dalam botol bos kita. Baru RM10 kat abang ni. So kalau korang nak beli kopi sebelum pergi markas, boleh datang sini. Okay bang, masih markas depan tu belok kiri kan. Sini belah kanan abang ni, sebelahan dengan masjid. So sinilah kita pusat komuniti Bandar Tun Razak. Naik saja atas sampai ke tingkat 6. Di sinilah markas racun tingkat 6. Dulu tak ada lampu kat sini. Ada lampu berkerat je. Sekarang ni dah ada lampu. Jadi lebih senang korang nak kenal markas ni kat mana. Asal Cik Eddie pergi sana? Aku pun tak tahu. Ui, dah ramai guys. Dah ramai guys. Assalamualaikum. Dah ramai guys. So yeah, ada muka-muka baru lagi kat sini. Assalamualaikum. Barai kan. Pakai ya tu helmet. Nah, jom kita bersalam-salaman. Okey. Geng-geng kita. Assalamualaikum. Salam. Geng-geng Pening. Geng-geng Pening dah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang kat situ. So ini adalah markas kita pada malam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 biji motosikal yang dah sampai ni. Nak buat apa bang? Spotlight Jom je. Nak pasang spotlight. Mana motor geng Pening? Ni. Oh ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang 7. GM tu bukan Bukan. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua geng-geng Pening. Dah sampai. So ni antara geng Pening kak bang Saya bang Ya. Bagilah nama. Bang, nama siapa bang? Pun. Ha? Pun. Pun. Panggil Pun Abang? Abob. Yang lagi 5 orang kat sana. Nilu. Bang, nama apa bang? Yi. Okey, alright. Pening bang Pening. 3, 4, 5, 6, 7. Bang, geng Pening. Nama bang? Zam. Abang? Nama? Zan. Saiful. Oh, Al-Ustaz. Bang, nama apa? Muhammad Afzal. Ngam. Jom. Abang nak apa tadi bang? Switch Ya, betul. Mari. Switch ada. Eddie. Pasang switch. Switch ada untuk geng Pening kita bagi ready stock punya. Nampak daripada Rexen Accessories. So, geng Pening nak pasang dekat markas. Nah bang. Oh, ini masih free Aik.
Mana motor? Mari. Suruh Cik Adi pasangkan. Dari Pening datang pasang switch dekat markas. Ni dia. Mau pasang. Satu dah. Nak lagi. Siapa nak lagi? Ada lagi satu ni. Ada lagi satu. Siapa nak? Siapa nak? Ada yang nak ah. Okey. Ini motor Afzal. Nak pasang switch. Mantap. Sementara tu aku nak pergi live dulu. Bye bye. So, kita dah habis live dah. Abang Afzal kita nak balik ke? Balik ke? Pergi lepak mamak dulu minum air. Tomorrow. Beri rehat-rehat dulu Duduk mana? Duduk mana? Nak balik semua ni? Sekali Jangan tinggal. Ni Bob. Game Pening. Okey. Akhirnya sampai. 3 kali dah kan. Diorang ni first time. Afzal pun first time. Tunggu Zat weh, jangan tinggal. Member tak tahu jalan lagi yang. Tak tinggal. Thank you Game Pening. Mantap. Nanti kita orang tunggu Pening pula. Beres. Jom Game Pening nak gerak. Hati-hati balik. Tadi wife ada dalam ni live Jangan nakal-nakal Okey bye. Assalamualaikum. Gerak lu. Hati-hati balik. Beres. Geng Pening. Padiak. Lain macam padiak. Bukan. So inilah aktiviti kita pada malam Jumaat malam Sabtu. Masih ramai lagi sekarang pukul berapa? 1.26 Masih ramai lagi. Ada lagi yang melepak-lepak ni. Tak reti nak balik. Peace yo. Ini CRF 250. CRF Rally. Dulu dia pakai Bistrom. Lepas tu dia kata Bistrom tak laju. Padahal ni lagi tak laju. Yang dah dipulaukan bila nak naik boten? Bila nak naik boten? Seorang? Gila kental. Naik motor ni okey kot lah. Sebab bila dah masuk dekat bahagian-bahagian Thailand dia dah okey dah. Sebab Malaysia je yang ada highway yang panjang. Okey tak? Sepanjang pakai ni okey tak? Dia kalau jual kelajuan tak sesuai lah. Ni untuk off-road. Kan? Atas highway. Berapa? Cruising yang sedap tak cakap? Top speed. Yang sedap 1-2. Alamak. 1-2 tu 3 sedap. 1-2. Tapi you can go fast but I can go anywhere. Alamak. Lawa nampak macam dia kembung. Apa yang anda buat ni? Crash bar bawah lah. Crash bar, spotlight tepi. Kaki tip. Kaki tip. Hell and grill. Yang belakang tu tak pasang ke? Ada yang sampai ke tepi tu. Tak. Yang tu SRC. SRC Mahal berapa? Ribu-ribu. Alamak. Ribu-ribu. Main ribu-ribu. Ni original lah. Original bosku. Nampak? Dia 3D print kat sini. Ni dah pakai ni. Kalau pakai side bag Rhino walk tu kan. Bag kasut. Ni kena pakai. Ni tidak kena exhaust. Kalau tidak kena exhaust lah. Ui, panas agak ke lah. Panas pun tu. Exhaust cover. Exhaust slider. Exhaust kan. Balut tu. Faham? Naik 2 orang sedap ke? Ya sebab dia tinggi. Kalau dia tinggi, kalau dia dah rendah, tak sedap lah. Mantap. So Miron. Lagak tu. Aku minat motor macam ni, tapi itulah tak boleh nak bawa anak-anak. So kalau kita punya motor Unistrom ni, kita boleh bawa anak-anak, letak bag, letak helmet semua dan sebagainya. Yang ni motor, orang kata motor untuk solo rider. Motor select, main seorang. Gitulah. Dah. Aku rasa video sampai di sini saja kot. Ini adalah aktiviti kita dekat markas tingkat 6 Bistrom 250 Asset. Kalau panjang-panjang nanti kan aku malas nak edit. Rumah masih belum kemas lagi betul-betul. Lepas tu banyaklah benda-benda nak kena buat itu buat ini. Tak ada masa lagi. InsyaAllah cari masa untuk comeback dengan banyak lagi video yang menarik, banyak lagi konten-konten ride dan sebagainya. Alright.
Aku rasa video sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa next video aku, Syazwan Raizat. Like dan subscribe betul. Mantap guys. Bye bye.